Isu perceraian hak wanita di zaman sekarang, pendapat orang ramai kalau wanita memulakan walaupun disebabkan suami yang tak melepaskan sebab menjaga muka. Apa ni? Ini jalannya. Tak, wanita sebenarnya dia ada banyak peruntukan, dia ada khulu, dia ada fasakh, tapi masalahnya pihak penguasa agama mesti uruskan. Dia kena tuntut. Pada zaman Nabi bila dia tuntut, Nabi bagi je. Dia minta macam hadis Qais Nabi SAW bagi je. Tapi kita tengok dalam kes yang saya sebut semalam di Melaka, dah 11 tahun suami dia tinggal, dia tak tahu nak pergi mana. Dia masih muda, tak balik-balik, buat aduan, dia tak dapat tindakan. Suami dia tak ambil tindakan oleh pejabat agama pun. Apa yang dia kena? Dia buat lah, dia tak, bapak dia kahwinkan dia dengan orang lain lah, dia tak balik-balik. Tiba-tiba dia ditangkap. Masuk surat khabar, wanita mempunyai 2 suami. 11 tahun kau tak ambil tindakan. Dia kahwin, baru kau nak tangkap. Ini penindasan. Pada Nabi SAW, wanita bila mengenal, Nabi kata suruh suami dia ceraikan dia. Padahal dalam hadis tu dia kata, Sabit bin Qais la a'tibuhu fi dinihi wala khuluqih. Aku tak petikaikan Sabit pada agamanya, aku tak petikaikan Sabit pada akhlaknya. Tapi walakinnani akrahul kufra fil Islam. Tapi aku tidak suka kufur dalam Islam. Maksud tak suka buat perangai orang kafir, berdahaka suami. Nabi kata, kamu atardina hadiqatah, kau pulangkan balik mahar dia. Dia kata ya. Dia pulangkan, Nabi suruh dia talak cepatnya. Ini bertahun, 11 tahun. Dia wanita muda, nak pergi mana? Tak dia ambil tindakan. Itu yang kes yang bulan puasa itu sama juga yang di Perak. Berapa kali dia mengadu suami dia gila, tak ambil tindakan. Lah kali suami dia sembelih anak tu. Dia menderita. Patutnya dah bagi tahu suami gila bahaya, dia pasahkan. Oh, baliklah, sabar. Cuba comel, lah tu aku sedekah. Lah tu dia akan bisa. Ni dah badan gemuk semua dia ni. Nampak? Nanya lah, akhirnya semua orang letakkan kesalahan ni berapa? Kesian. Dia kata, bila orang temu ramah dengan dia kata sebenarnya salahnya semua bukan kepada siapa, pada pejabat agama. Dia kata, dan temu dengan surat khabar, saya dah berulang kali, puluh kali kata suami saya gila, minta dipisahkan, mereka tak pisahkan. Akhirnya dia sembelih anak saya.